Sementara itu, ketika anggota Parlimen pembangkang keluar Dewan, Majlis Peguam pula mengadakan bantahan di luar bangunan Parlimen. Mereka berarak dari Taman Tasik Perdana bermula jam 11.30 pagi tadi. Diketuai Presiden Majlis Peguam Lim Chi Wee dengan slogan Bebas Himpun dan Bebas Rakyat. Bagi mengawal keadaan, polis turut mengadakan sekatan jalan masuk ke Parlimen. Perhimpunan disertai lebih 1,000 orang termasuk beberapa pertubuhan bukan kerajaan yang lain. Namun hanya 10 ahli jawatankuasa Majlis Peguam dibenarkan memasuki pekarangan Parlimen bagi menyerahkan memorandum. Ia diserahkan kepada Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Liew Wee Kiong. Perarakan itu turut disertai penyokong Bersih 2 dan Seksualiti Merdeka. Perarakan itu turut disertai penyokong Bersih 2 dan Seksualiti Merdeka. Perarakan itu turut disertai penyokong Bersih 2 dan Seksualiti Merdeka.